Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada kali ini saya akan kongsikan perjalanan saya bersama rakan saya, Ustaz Hazizi, yang mengusulkan idea ini untuk kami berbasikal jelajah Negeri Sembilan, iaitu pada hari Selasa hingga Khamis 9 hingga 11 Disember 2025. Alhamdulillah, pada pagi ini kami berkumpul di Petronas Jalan Kuala Pilah. Dalam pukul 8 pagi kami bergerak menuju ke Batu Kikir pada hari ini, insya-Allah. Dan kami menggunakan jalan lama, jalan Bukit Putus lama, tak ikut highway, untuk mengelakkan kenderaan yang banyak laju dan besar lah. Jadi ini adalah pemandangan jalan lama ke Bukit Putus, jalan lama Bukit Putus, di mana terletaknya kaki Gunung Angsi. Jalannya bagus, selesa, hampir tiada kenderaan, melainkan kami saja, dua basikal. Mendaki tak tinggi sangat dan berbelok-belok. Cuaca bagus, sejuk, suasana nyaman. Anjing adalah seekor dua tapi tidak mengganggu. Keselamatan kami sangat terjagalah, ya. Adalah 2 ekor anjing tu kan, tapi anjing tu baik, dah biasa dengan manusia di kawasan sini, sebab kawasan jalan lama Bukit Putus ni kerap digunakan oleh para runner, orang jogging, orang berlari, orang naik basikal. Memang hampir setiap minggu lah ramai yang gunakan jalan lama Bukit Putus ni. Jadi rasanya anjing-anjing tu dah kenal, dah terbiasa, terdidik, dia tak ganggu pun orang yang lalu lalang di kawasan mereka. Alhamdulillah, dah sampai ke puncak, sebenarnya di kaki Gunung Angsi, di mana para hikers mereka akan berkumpul di sinilah. Di sebelah kanan tu ada tangga untuk naik permulaan Gunung Angsi. Baik, sekarang kita menurun menuju ke Ulu Bendul. Lancar perjalanan turun, alhamdulillah. Seperti saya sebut tadi, tidak ada kenderaan. Hanya mungkin ada seorang dua saja yang jogging pagi-pagi. Anjing pun seekor dua, tak mengganggu. Jadi menurun ni sangat menariklah. Kita boleh rehat, santai, main angin kan. Ni anjing lagi seekor, memang tak ganggu kita, alhamdulillah. Walaupun menurun ni seronok, tapi setiap penurunan dengan basikal memang kena berhati-hati. Mata kena tengok depan, jangan leka, kena standby dengan brake. Kaki pun sama juga untuk balancekan badan kita. Maklumlah, dengan kelajuan 40-50 km sejam, sebarang kelalaian boleh mengundang padah. Risau yang itulah, nakkan keseronokan dapat kecelakaan pula. Na'udzubillah min zalik. Kalau tanya saya, antara mendaki dengan menurun bukit, mana lebih saya suka, saya pilih mendaki bukit. Sebab apa? Sebab lebih selamat lah. Lebih selamat. Kalau letih tu memang adatlah, kita enjoy saja, kayuh perlahan-lahan, kawal pernafasan, kayuh dengan tenang, tak perlu gupah-gapah, sebab kita tak berlumba dengan sesiapa pun. Kita hanya melayan perasaan kita, keseronokan kita, kayuh basikal. Jadi pada saya, mendaki bukit lebih seronoklah banding dengan turun, terutama turun yang laju curam. Itu memang membimbangkan dan juga meletihkan sebenarnya. Alhamdulillah, sampai ke simpang. Kita ke kanan, sekarang ni masih menurun lagi, dan lihatlah kereta laju-laju
tapi kita tawakal pada Allah Ta'ala, ambil semua langkah keselamatan, dan terima kasih kepada para pengguna jalan raya, motor, kereta, lori, bas dan sebagainya yang sangat bertimbang rasa. Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka semua. Jadi tak adalah kami bimbang sangat. Kawasan ni saya agak trauma sedikit sebab pada tahun 2024 ketika dalam perjalanan nak ke sekolah pukul 6 pagi, kereta Zora yang saya pandu telah melanggar sekumpulan babi 5-6 ekor, semuanya mati sebab jalan ketika itu gelap. Jadi sejak daripada itu, kalau lalu sini saya akan lebih berhati-hatilah sebab dah ada pengalaman pahit pada tahun 2024. Okey, kita dah menghampiri kawasan perkelahan Ulu Bendul di sebelah kanan. Sebelah kiri, kalau perasan tadi, ada signboard Zaini Salai, popular. Depan sana ada satu lagi restoran Zaini Salai. Sebelah kanan, seperti saya sebut tadi, adalah kawasan perkelahan Ulu Bendul. Muslim cuti sekolah memang ramai. Okay, sebelah kanan ada kedai makan, ada cendol, ada kedai makan juga, TMS tadi tu, nampak dia punya signboard dia. Kedai makan ni pun ramai juga orang singgah, sama ada untuk ada yang makan tengah hari ataupun menikmati cendol. Kawasan Taman Perumahan Ulu Bendul, di sebelah kanan tu. Sebelah kiri kita ada kedai makan yang popular juga, iaitu roti canai kari kambing, tapi tutup tadi. Teruskan Kayuhan, di sebelah kanan tu nampak pot memancing yang masyhur di Ulu Bendul ni. Kalau kaki pancing memang dia akan carilah tempat-tempat yang begini. Menarik juga sebab setiap kali kalau saya lalu memang banyak kenderaan lah yang parking di dalam kawasan memancing tersebut. Satu lagi tempat menarik di depan ni adalah warung untuk sarapan di sawah sebelah kiri. Setiap kali kalau lalu sini, terutama waktu pagi, memang ramai yang berhenti untuk sarapan. Di sebelah kiri kita ada Surau Kampung Gedang. Gedang ni kalau awal Negeri Sembilan, Godang lah besar sebelah kiri itu. Saya ada beberapa kali lah solat subuh di situ dalam perjalanan ke sekolah. Baik, kita akan berhenti di hadapan tu. Ada warung yang popular juga, iaitu warung Abang Bateri. Warung Abang Bateri. Sebelah kiri ni ada kedai cendol dan juga menyediakan masakan kampung sebelah kiri. Tapi tutup pagi ni. Oleh kerana tutup, sebab tu kami bersarapan di warung Abang Bateri. Di sebelah warung Abang Bateri ni ada kolam sebenarnya, tapi nampak macam tak aktif lah. Tak ada pun orang memancing. Saya difahamkan sebab airnya tu air yang mati, yang tak mengalir, jadi tak berapa praktikal kot untuk diternak ikan dan jadikan pot memancing. So kami berhenti dulu di sini untuk sarapan. Alhamdulillah, selesai sarapan. Teruskan Kayuhan. Kalau perhatikan di sebelah kiri ada banyak gerai yang jual produk tradisional, dodol, lemang, dan juga makanan lain lah. Nanti di hadapan sana kita akan masuk ke kiri sebelum Pondok Darul Tauhid untuk ke Masjid Puan Tulis, di mana kami tak melalui Seraci dan juga Tanjung Ipoh, ikut jalan dalam saja, kerana nak mengelakkan lori-lori besar tu kan, dan juga kenderaan-kenderaan yang lain lah, dan juga untuk menikmati Kayuhan yang lebih selesa, menikmati pemandangan kampung.
Alhamdulillah, hajat kami berbasikal selama 3 hari 2 malam melalui jalan dalam tercapai kerana dalam kayuhan ini kami melalui kawasan kampung tradisional dengan pemandangan yang sangat menenangkan jiwa. Selain daripada menyihatkan tubuh badan, dapat juga merehatkan minda kami, lari dari kesibukan harian dan menikmati pemandangan semula jadi. Maknanya 2 dalam 1, dapat sihat dan juga dapat rehat, insya-Allah. Tak dapat nafikan kerja ataupun perbuatan begini memanglah letih. Tapi letih tu memang sengaja dicari untuk kami keluarkan peluh, release tension dan sambil-sambil melihat suasana luar yang jarang diperolehi kalau duduk di dalam rumah saja. Canggih lah ni. Sini lah Okey, betul bang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sawah padi di kiri dan kanan, pada hemat saya mungkin sebahagian daripada projek jelapang padi di bawah Majlis Daerah Kuala Pilah, di mana bermula dari kawasan Kodai Ain di Simpang Seri Menanti bawa ke arah Tanjung Ipoh. Sebenarnya banyak sawah padi yang diusahakan kembali, bukan saja untuk satu usaha keterjaminan makanan, tapi juga boleh jadi produk pelancongan, kerana dengan suasana yang indah boleh menarik orang luar untuk datang ke kawasan kampung begini. Sebut kata ni kecil mana jalan. Baik, kalau perhatikan jalan-jalan yang kami lalui tadi nampak kecil, sempit kan? Tapi inilah dia laluan alternatif yang selalu digunakan oleh pengguna jalan raya, terutama waktu musim perayaan, hujung-hujung minggu. Tapi yang pentingnya musim perayaan lah, sebab jalan raya akan sesak, sama ada dari Kuala Pilah ke Seremban ataupun dari Seremban ke Kuala Pilah. Maka inilah dia jalan alternatif yang mereka gunakan. Kalau dari Seremban tadi tu, antaranya bermula dari Pondok Darul Tauhid, boleh kalau nak keluar ke Tanjung Ipoh, ataupun terus boleh keluar ke Kuala Pilah sebelum Masjid Ranjau Hantu namanya, ataupun dari Kuala Pilah sebaliknya lah, dari situ, dari masjid tersebut mereka keluar ke Tanjung Ipoh, ataupun mungkin ada jalan lain, jalan dalam lain yang boleh digunakan. Tapi ini adalah antara jalan alternatif yang selalu digunakan oleh pengguna jalan raya dari Seremban ke Kuala Pilah ataupun Kuala Pilah ke Seremban. Sebenarnya ada satu lagi laluan alternatif dari Seremban ke Kuala Pilah sekiranya jalan jam, iaitu dengan membelok ke kanan naik ke Seri Menanti. Nanti sampai ke Seri Menanti, belok ke kiri untuk keluar ke simpang Tanjung Ipoh ke kanan. Ataupun kalau dari Kuala Pilah adalah masuk simpang sebelum pekan Tanjung Ipoh ke kiri, lalu ke pekan Seri Menanti naik kanan dan menurun semula ke simpang Kodai Ain di Seri Menanti. Jadi maknanya ada 2 laluan alternatif dari Seremban ke Kuala Pilah. Bergantunglah kepada keselesaan masing-masing. Kalau nak diikutkan laluan Seri Menanti lebih selesa lah, sebab itu laluan lebih besar berbanding jalan yang kami ikut sekarang ni. Seperti biasa, laluan di Negeri Sembilan ni kebanyakannya adalah berbukit. Jadi ada kalanya kami seronok menurun bukit, tapi ada kalanya kami terpaksa serik lah untuk mendaki bukit. Jadi itu memang ada dalam mindset kami
apabila berbasikal di Negeri Sembilan ni. Cabaran yang akhirnya akan membawa kepada keseronokan, rasa selesa dengan persekitaran berbasikal di Negeri Sembilan. Sebentar lagi kami akan sampai ke Masjid Tuan Tulis Tanjung Ipoh. Tuan Tulis adalah seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 1920-an dan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan telah perintahkan agar dibina maqam bagi memperingati Tuan Tulis. InsyaAllah kami akan berehat di sini sebelum meneruskan perjalanan berikutnya.